Selamat kembali ke Elektronika bersama saya Syamsul Yunus. Kita berada di Sepang International Circuit hari ini untuk memandu uji Proton S70 MC1. Jadi kereta ni dia punya ciri utama dia ialah dia datang dengan enjin 1.5 liter yang serba baru. So untuk kali ni Proton dah beri kereta ni enjin baru, enjin family baru dia, enjin 4 silinder 1.5 liter. Enjin tu ada yang version turbo dan version non-turbo. Of course Saga dapat yang non-turbo lah. Jadi kali ni untuk S70 ni dapat 1.5 liter 4 cylinder direct injection turbo. Kalau dulu dia manifold punya injection, sekarang direct injection turbo. And ini telah meningkatkan power output lah daripada 160 lebih kalau tak silap saya kepada 181 PS dan 290 Nm torque. Jadi untuk show off benda ni, dia akan bagi kita memandu di litar Sepang ni. Dia bagi kita memandu mungkin 4 lap, 2 lap, kemudian 2 lap lagi. Tapi sebelum kita memandu, jom kita tengok kereta ni dengan lebih dekat lagi. Okey, kalau kita tengok kereta ni, dia punya designation pun MC1, maksudnya dia minor change one. Minor change ni bukanlah perubahan yang besar. All the sheet metal kekal sama, tapi kita nampak dia ada sedikit perubahan dekat bahagian lampu ni. Dia dah ubah sikit lah lampu ni. Sekarang dia punya layout slightly different. Kalau dulu dia punya signal dengan position light ni dia berubah daripada signal position light jadi signal, tapi sekarang dia letak asing kat bawah tu signal. Ini ialah dia punya position light. Dan juga kalau you nampak kereta ni, ini ialah version flagship X. Dia datang dengan body kit baru ni. Jadi body kit baru ni sebenarnya adalah optional untuk varian-varian lain. So kalau you nak dalam 3,500 you akan dapat sekali lah. Dia dapatkan the body kit. Dan selain daripada tu you juga dapat rim reka bentuk baru, rim alloy baru untuk flagship dengan flagship X. Jom kita masuk dalam tengok apa pula perubahan kat dalam. Okey, ini ialah varian flagship X. Untuk flagship X ni paling senang kita nak kenal dia, dia ada sunroof lah. Dan juga untuk flagship X ni kita akan nampak dia punya roof liner ni berwarna hitam. Jadi untuk varian flagship dengan flagship X ni ada satu penambahbaikan yang agak jelas juga, iaitu dia datang dengan Android Auto dan Apple CarPlay tanpa wire. So ini adalah satu ciri yang mungkin lama juga ditunggu oleh peminat-peminat di Malaysia ni, dan akhirnya sekarang dah ada. Selain daripada tu, semuanya nampak adalah sama. Apa yang kita jangkakan dengan kereta ni ialah of course akan ada tindak balas yang lebih cergas disebabkan tambahan kuasa dan juga perubahan daripada manifold injection kepada direct injection yang tentu akan memberikan ketangkasan yang tambahan. Juga daripada torque dia 290 Nm akan memberikan pecutan yang lebih bertenaga lah daripada quite low RPM lah, around 1008 dia dah nak naik ke peak. So dia akan kekal until about 4,000, 4,005. So you should have very decent performance at low, medium and even at semi high speed punya range. Untuk flagship X ni, kalau dari segi reka bentuk luaran, kita akan nampak bahawa yang paling dramatik sekali perubahan ialah daripada bahagian belakang lah, di mana kita ada this boot deck lids spoiler yang lebih besar dan lebih agresif, dan juga the diffuser kat bahagian bawah ni yang lebih dramatik lagi. Dan kita nampak kat situ macam ada dia punya fog lamp dia letak kat bawah tu, and dia punya third brake light is up here. So memang quite agresif punya finishing and styling. And seperti yang saya cakap tadi, ini salah sebahagian daripada dia punya body kit yang you boleh dapat sebagai optional extra. Ini dia enjin yang kita katakan enjin baru ni, iaitu enjin 4 silinder 1.5 liter turbo. Enjin ni the new engine family lah. Tapi enjin ni dah dipakai pada X50 dan juga X70. Cuma yang tu kereta yang lebih besar, yang lebih berat. So kita memang akan menjangkakan peningkatan prestasi yang agak besar jugalah untuk Proton S70 ni. Azhar, yang kita tahu kereta ni dia tak ada sebarang penalaan semula untuk dia punya sistem gantungan dan chassis ataupun steering, semuanya adalah sama. Dan itu kerana dia punya berat adalah sama. So bila berat tu sama, weight distribution sama, dia orang tak sentuh sangatlah the suspension tuning dengan setting pun. But this car is generally fairly decent chassis. Tak kira sporty sangat, tapi tune good for comfort. So dengan tambahan kuasa ni akan memberikan dia sedikit
mungkin cita rasa yang lebih bertenaga dan lebih sesuai untuk pemandu-pemandu yang mahukan kenderaan yang lebih sporty. Memang Proton jual ataupun market kereta ni sebagai the sporty Malaysian sedan. Kalau kita tengok boot kereta ni, gunakan tengkuk angsa ni lah, normal, tak ada strut ke apa ke. Dan boot space ni fairly decent, minimal intrusion daripada the wheel well. And kat bawah ni ada satu space saver spare, dan dia punya jack and toolkit ada dekat styrofoam punya mount dekat tengah-tengah tu. Ada bit of a load lip lah, but of course that's quite necessary sebab otherwise you memang tak banyak lah space kalau you angkat sampai sini kan. And the boot opening is fairly decent jugalah, senang jugalah yang nak masukkan bag-bag yang besar-besar, tapi memang kena ada sedikit of a load lip. Saya rasa dalam 4 hingga 6 inci jugalah load lip ni. Tak ada power tailgate tapi ada electronic release kat sini. Okey, tu dia, ada orang semua pernah masuk. Sekarang ialah giliran kita pula untuk memandu uji Proton S70 dengan enjin baru di Sepang International Circuit. Jom. Safety is important. Mesti kena pakai full gear, helmet and balaclava. Let's go. Okay, kali ni kita kali kedua kita masuk ke Litar Sepang, dan untuk kali ni kita akan cuba lebih sikit lagi lah apa benda yang kita nak cuba yang kita tak dapat rasa tadi. Mungkin kita akan just nak tengok dia punya tayar. Kali ni tayar ni kita pakai GT punya tayar, not the best of tayar untuk Sepang, tapi aku kadang-kadang suka juga bila dapat tayar yang tak grippy sangat ni, sudah kita boleh rasa dia punya limit cepat sikit lah lebih awal. And tama, no drifting. Okay, instructor kita dah getting ready to go. Vehicle control, sports, driving mode sport. Sama juga, saya nak minta tolong after you drive out from the pit lane, press gently on the brake pedal, rasa brake pressure sama ke tidak. Kalau tak sama atau tak normal, let me know. Probably the all okay. Okay, so kita akan gunakan manual mode kali ini. Kita nak patut you drive tadi, San? Okay. So slightly different sikit sebab kali ni pakai manual mode. So manual mode ni ada a bit more control, tapi of course kereta ni dia punya gear change dia tu bukanlah sporty, so dia lambat sikit lah. Cuma sekarang ni kita steady gear 4 lah. Bila lift off tu berasa tail dia keluar, tapi still predictable lah. Awak rasa dia tail keluar, quite fun. So you can adjust dia punya attitude in corners dengan throttle. So lift off, buat dia tuck in lah, quite fast. So you can adjust sikit steering. That's kind of fun. Second gear dia upshift sendiri masuk third. Sini memang
memang third gear. Very late turn in yang ni. Layan, kita lift off dia memang betul-betul tuck in tadi So it's quite fun. Wah, dia tuck in tau. Berasa dia tuck in. So ni turn yang agak tricky juga yang ni, kita try. Wah, dia go wide, you just lift off, dia tuck in balik. So that's not quite nice. You boleh main dengan dia punya brake, throttle, steering untuk adjust the car punya attitude, which makes this a really nice chassis to play with lah. Memang can adjust the attitude quite well dengan even just the throttle alone. Tadi saya tengok, saya tak payah ubah steering angle, kita main dengan throttle je, bagi dia keluar masuk, and that's kind of a nice thing lah. You can do that dengan kereta ni. Dia tuck in nicely kat situ. Selalunya dia memang akan go wide, so lift off, dia tarik betul-betul masuk tadi nicely. Dekat this one sama. Nampak? See how it tucks in. Tucks in nicely. Sini kita buat lagi kan, kita tengok. I'm really enjoying this car. Scrub a bit, but oh, nice. Tengok see how much it tucks in. Sampai kena open up balik the steering. But it doesn't, it's not ganas tau. Dia masuk tu gentle, so you boleh rasa dan you boleh nampak apa dia nak buat, boleh predict. See? I'm really liking this car. So this one kita akan bagi gap sikit, kita nak main kat sini. Kita nak tengok dia punya turn in dia tu. Nice. You boleh main dengan dia lah. Itu yang shocknya, you boleh main dengan kereta ni. Now that dia ada enough power untuk you layan corners. Even when you're braking mid corner, dia tak menggelabah. This is mid corner braking, no drama. Power, go wide. And just pull, nampak dia masuk balik. Very nice. You can play with it all sorts of way. Nice. And this is 89,000, babe. 89,000. I think you will enjoy this car at this price. Dengan dia punya performance, dengan dia punya refinement level yang dia bagi. It's hard to go wrong lah kalau you pilih S70 ni pun. Okey, tu dia kita punya sesi bersama dengan Proton S70 di Litar Antarabangsa Sepang. Saya agak seronok juga dengan kereta ni, peningkatan dari segi prestasi yang ditawarkan oleh enjin
cukup besar untuk menjadikan kereta ni satu penambahbaikan yang signifikan. So kalau you berminat, saya rasa elok pergi ke bilik pameran dan mencuba kereta ni sendiri. Saya nak you komen sikit kat bawah apakah ciri baru kereta ni yang paling best sekali. Saya rasa enjin lah kot kan. Juga adakah penting Android Auto dan Apple CarPlay tu. By the way, Android Auto dan Apple CarPlay macam saya cakap tadi hanya available pada flagship dan flagship X. Komen banyak-banyak kat bawah. Kalau dah tengok sampai habis ni, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan jangan lupa subscribe sebab banyak video kita akan naikkan tak lama lagi. Pemandu Malaysia, Pemandu Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.